Ida. Untuk Ida. Saya tahu Ida suka bunga ros. Sebab tu saya beli. Terima kasih, tapi minta maaf bang, saya tak ada duit nak bagi tips. Tapi bunga ni cantik. Terima kasih. Tips. Sebenarnya saya nak datang semalam. Tapi Mak Ida ada jadi saya seram sikit. Sebab tu saya datang hari ni. Ida macam mana? Ida okey? Apa ni? Kenapa Ida? Ini Amin ni. Janganlah macam ni, keluar! Ida? Saya cakap keluar! Ida? Keluarlah! Ida? Keluar! Saya kata keluar! Saya rasa dia sakit perut. Cik, duduk sekejap. Anaklah! Apa ni? Ish! Cikgu bawa Ida pergi mana tadi? Cikgu sebenarnya kesian tengok Ida tu. Bila duduk termenung kosong aja. Yalah kan doktor cakap sementara aja tu. Alah, doktor tu pandai bercakap. Yang menanggung dia ke? Ni, Cikgu ni tau. Hari-hari yang tengok Ida. Cikgu pergi mana? Pak Wan tu. Cikgu minta tolong tengok-tengokkan. Alamak, budak tu dijamahnya pun tidak. Saya faham, cikgu. Cikgu ni ada niat baik, saya faham sangat. Tapi fikirlah perasaan saya ni. Saya balik rumah kosong, tak ke lari ke mana, kena culik ke. Itu memang silap cikgu lah. Cikgu tak bagi tahu. Lain kali kalau cikgu nak bawa Ida keluar, bagi tahu saya dulu. Senang saya nak cari ke mana. Kita ni kan ikhtiar. Cara moden dah tak boleh jadi. Apalah salahnya? Kok cara tradisional tu serasi pula. Ya, cikgu. Saya tahu tu semua. Saya tahu. Tapi cikgu kena fikir. Bukan semuanya elok. Bukan semuanya kena boleh percaya. Cikgu dengan Ida tu perempuan kan? Kalau apa-apa jadi, kat mana saya nak tuju? Maafkan cikgu, Ahmad. Memang cikgu yang silap. Tak bagi tahu. Pak Wan cakap apa? Pak Wan kata Ida terpijak barang. Hello. Hi, Viv. I tahu you ada lagi. You kan selalu balik lambat. Not this time. I dah nak balik dah, ada hal. Come on. It won't take long. Lagipun, I cuma nak introduce you dengan klien baru kita. Viv, benda ni tak ditunggu esok ke? He's here already and he insists. You tahu tak dia punya function bila? Next week, you know. Siapa dia ni, ha? Kenapa such short notice? Shh. He's here. Siapa? Cik Ramli. Silakan masuk.
Ida? Saya dah termenung ni. Tak ada apa. Fikir pasal college. Ida ingat kelas Ida? Ingat? Mama bukan apa. Mama tak nak paksa Ida ingat sangat. Nanti dia rasa tertekan. Dah tahu, Ma. Dah tahu. Lagipun doktor cakap benda macam ni ambil masa. Ida faham kan? Ma, please jangan marah Cik Wok, Ma. Kesian dia. Dia nak tolong je. Macam mana Mama nak marah Cik Wok tu? Ha? Selama ni, dia dah jaga kita. Dia tu adik nenek kan, Ma? Cik Wok punya sayang korang bertiga. Mana Mama pergi, pindah randah, susah senang, dia tetap dengan Mama. Ma, Mama tahu tak? Sebenarnya Ida tahu benda yang Ida tak ingat. Ida dapat rasa. Mama nak bagi phone kat Ida ni. Mama simpan masa aksiden tu. Terima kasih, Ma. Kadang-kadang kan, Mak, Ida sedar, Ida tahu benda yang Ida tak ingat. Ida rasa macam Ida tak pernah lupa langsung semua benda-benda tu. Sabar, okey? InsyaAllah nanti semua datang balik. Tapi kan, Ma, Pak Wan tu kata kan, Ma, Ida ni sebenarnya terlangkah benda yang tak elok. Betul ke, Ma? Kadang-kadang ada betul dia. Bila kita keluar tu, kena jaga-jaga. Bukan semua orang niat baik dengan kita. Dah Mama nak naik ni. Nak sayang? Love you, love you. Oh, Mama ambil lipstick adik ni. Okey. Izzat? Let me introduce you. This is our new client, Cik Ramli. Cik Ramli, this is our PR director, Izzat. 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 Our client. Izzat. Viv, Encik Ramli, masa dah lewat dah, so Why don't you join us for dinner? I dah buat No, reservation. it's okay. I ada urgent family matters. But we have to discuss. Viv. Bagus. Keluarga diutamakan dulu. Nice to meet you. Yeah. I'm sorry, Encik Ramli. It's okay. I can assure you that It's okay. It's okay. Lah, siapalah pula tengah-tengah malam, tengah sedap nak suap, datang ting-tong. Cik order pizza, Cik Wok. Cik Wok kan tengah makan nasi ni, mana ada order? Tak tahu. Izzat ni tu tak bawa kunci. Mama tengok. Dengar.
Cakap pizza, rasa-rasa pula kat tegak. Cik Wok ni pantang sebut pizza. Dah tengok makan pizza pula. Apa dah Cik Wok? Mana ada pizza buka? Puan masak rasa tu? Ya. Terima kasih. Hello? Jamal? Nice, thank you. Buat apa membasih beli bunga? Pintu? Oh, okay, I tutup. Don't worry. Okay, bye. Tak. Siapa bagi bunga, Ma? Uncle Jamal. Uncle Jamal? Supaya terpadam kenanganmu, namun tidak terluput dia seberkas pun. Sebaliknya wajahmu jadi. Pagi buta dah minta duit. Aku dah cakap duit. Tolonglah. Ada aku dah berabang. Tolonglah. Ingat ya. Duit ke? Aku nak minum tak ada duit. Aku nak judi tak ada duit. Mengintai waktu, cinta belum terpisah. Melamamu.
Weekend ni you buat apa? Balik kampung. Balik kampung? You tak nak bawa ais sekali ke? Jumpa mak you. Mak you, Afsal? You minat kat mak I ke? Orang serius lah. You ni apa ni? Setiap hujung minggu je balik kampung. Apa salahnya orang ada mak? Mestilah. Oh, mak kau. Dah habis kelas dah? Dah. Launching kompleks mereka apa? Sekarang ni lah, cuma cepat. Karina. 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 Hello. Hello? Izzat? Siapa ni? Jennifer here. I'm back. Itu masalahnya kalau tak serius, suka tukar-tukar perempuan. Tahulah surat khabar tu. Tulis yang bukan-bukan. Orang lain hobi kumpul stamp, dia hobi kumpul perempuan. Ma, bukan abang lah, Ma. Ma? Apa? Okey, sihat. Izzat? Tak apalah, Mak. Lain kali je. Izzat?